Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حجة. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini mudah-mudahan diberkati, dirahmati, diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ni kita masuk malam yang ke apa? Malam yang ke-7. Hari yang ke-6, malam yang ke-7. Hari ini kita duduk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Malam ni saya tak mau ambil masa yang lama. Tadi kita mula pukul 10 suku, insya-Allah jam 11 kita berhenti. Sebab saya dipahamkan orang kok belah simpok ni jenis lena pukul 11. Daripada apa yang saya dipahamkan, orang simpok jenis lena awal maklum, no? Sebab tu orang simpok ni anak ramai. Saya jenis lena awal. Maklum sihat ke? Alhamdulillah. Saya mai bila tahun lepas. Tahun lepas saya pakai kereta kat kubur tu kan. Tahun lepas lah mai. Tahun ni mai pula maklum no. Tapi nampak maklum lagu nampak kuih tua ni pasal apa? Tahun lepas nampak macam muda sikit. Nampak tahun ni nampak lagu kuih tua. Kot saya silap tengok ke apa ke? Ya. Saya muda lagi. Alhamdulillah maklum. Saya bini saya pun muda lagi. Dia maklum kencing manis apa elok kot. Kencing manis, darah tinggi, gaut apa semua terkawal lah no. Jadi malam ni saya tak mau nak cakap lama, takut tuan-tuan ni pun dah tadi dah tarawih dah maklum kan. Betul tak? Banyak rakaat pula tu. 8 campur 3, 11 campur 2 Isyak, apa campur 4 Isyak, 15 rakaat maklum mayang malam ni. Tu tak campur maghrib lagi. Maghrib tak semayang ke tak? Maghrib semayang. Campur maghrib jadi 18. Ni kena dengar ceramah pula. Jadi kita tak mau nak ambil masa yang panjang. Saya nak cakap ada 3-4 benda yang malam ni tuan-tuan. Saya ingat 3-4 pun tak sampai. Kot 2 jadilah. Kita ni maklum sedang tak sedang Allah Ta'ala dah jemput kita masuk dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala jemput ni tuan-tuan ni. Maklum kena bersyukur. Kita ni Allah Ta'ala jemput masuk dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala jemput. Ni mic kuliah ke mic imam? Ni perasan lagu mic imam. Dia ada echo ni mic imam. Dia mic kuliah dia suara mampui. Boleh boleh. Saya dia nampak echo sikit. Ni baru mati suara. Tadi buka apa? Buka echo. Hak tu karaoke boleh belum kan? Karaoke sedap lah echo.
Dia mic kuliah ni dia kena mampu lagu ni. Dia panggil mic mati. Kita ni Allah Ta'ala jemput kita masuk dalam bulan Ramadan. Sedap ataupun tidak, kita ni Allah Ta'ala jemput. Sebab apa saya kata lagu tu maklum-maklum? Sebab ramai orang yang dia nak masuk dalam Ramadan. Tapi bukan semua orang Allah Ta'ala bagi kesempatan masuk dalam Ramadan. Faham ke tak? Faham ke tak maklum? Maklum faham ke tak? Faham? Faham yang ulah je makna? Saya kata lagu tu sebab apa maklum? Baik, dia ada 3 jenis manusia yang Allah Ta'ala bagi kesempatan masuk dalam Ramadan ni tuan-tuan. Yang pertama maklum, insya-Allah lagu kita lah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya-Allah lagu kita. Dia ni ingin nak masuk dalam Ramadan. Allah Ta'ala bagi dia masuk dalam Ramadan. Dan dia manfaatkan Ramadan dengan sahabatnya. Ni yang pertama lagu kita. Dia teringin maklum dia teringin dalam bahasa yang kasar ni, dia kelapak nak masuk dalam Ramadan ni. Saya teringin, maklum teringin, Pak Long pun teringin nak masuk Ramadan. Tapi doa bukannya tak mana pun bulan Syakban, bulan Rejab itu Pak Long doa sakan kan nak masuk Ramadan, tak ada. Maklum doa lah, tapi lagu tu lah. Ya Allah, panjangkanlah umur masuk dalam Ramadan. Lagu tu lah. Dia tak beria-ria sangat. Ada orang dia teriak, ketak-ketak nak masuk Ramadan. Kita ada. Duk, relax, kau belah simpang ni bukan tak mana sangat. Nak maklum nak. Kampung ni nama apa? Batu. Ada luar masjid ni, jenis bangsa sedar diri. Kasar. Mampu Ebi. Jenis bangsa sedar diri. Saya nak tanya Pak Long sedar diri ke tak? Sedar diri yang Pak Long main tu buat ibadat ni. Kalau tak sedar diri, tak main. Allah Ta'ala dah bagi kesempatan masuk main dalam Ramadan maklum pula, Pak Long pula sedar diri. Main terawih, main apa? Kira duk buat ibadat di Ramadan. Alhamdulillah. Cumanya kita minta ke Allah semangat lagu ni biar sampai habis Ramadan lah insya-Allah. Boleh belum? Boleh belum? Amin. Ya Rabbal Alamin. Biar sampai habis Ramadan. Perangai lagu ni. Ni tadi saya main nak parking kereta pun tak ada tempat. Motor penuh. Meremut dengan merunyut orang. Saya pun masuk tadi, saya tanya dekat orang masjid, ramai malam ni dia pakai 14,000 ada Ustaz. Alhamdulillah. Yang tua-tua masuk semayang, hak budak-budak duk perang kat luar. Cucuh meracun serupa Ukraine dengan Rusia. Sini tibai, sana balas, sini hawin balik. Tak apalah maklum budak-budak nak main meracun biar baik kat lepas lah. Dulu tuan-tuan lagu tu. Lagu tu saya teringat di zaman saya kecil-kecil tu. Tarah duduk kat belakang, duduk bergomel tu lagu tu. Duduk di surau kampung saya. Mayang tu. Orang mayang 20, kita 4 teruk pada Wahabi lagi belum. Kita 4 ni. Turun-turun ada lagi tua-tua ni duduk jaga payuk tu malam tu apa lepas buat more bubuk kacang hijau. Hak duk jaga more tu mayang tarawih pun tak. Dia ingat pahala boleh masuk ke syurga dengan jaga more tu. Tak apa lah. Jaga. Kita pun main lagu duduk tu. Main letih. Main nak minum lepas halau. Kita main nak minum. Pergi mayang. Kerana main mayang. Marah. Dia pun tak mayang. Nak marah kita. Lepas tu dia pergi masuk, dia pergi bilik yang saya, dia kata, kita nak tok guru pondok tu kata pak kita kepak tu Pak Long batang betik setera tak ada, dia bawa tu polistrin mangkuk tu rata, dia pergi nak pergi bilik yang pun dia bawa, dia takut kami cedok tu ni haram tu lah kali batang betik tu sedut cerah puah nak bagi sangat. Zaman tu maklum sama kita nak marah budak-budak ni main racun. Budak-budak pemain lah. Tapi nak abak keriangannya Ramadan Pak Long. Ni yang kata Ramadan. Tapi dia buat halal malai dengan Ramadan. Yang ni yang kita tak mau.
Orang duk terawih, dia duk di rumah. Orang main buat ibadat, dia tak buat. Dia duk kalut. Yang dia duk syok nak raya. Lagu raya duk buat dah. Lagu raya duk dengar dah. Baru ni 3-4 hari lepas saya pergi mana dah. Dengar lagu raya dah maklum. Saya kata hang pasanglah lagu puasa bagi habis dulu. Dah, dengar dah lagu raya. Berlalulah sudah Ramadan. Ramadan kata berlalu apa baru duduk. Baru sampai hari ketiga, hari keempat. Dah halau dah Ramadan keluar. Yang ni yang kita tak mau Pak Long. Yang ni yang kita tak mau Mak Long. Jadi Allah Ta'ala buat Ramadan. Allah Ta'ala sediakan Ramadan kepada orang yang nak mencari nilai ketakwaan kepada Allah. La'allakum tattaqun. Semalam saya di Pulau Betung, balik Pulau Pinang. Saya sebut ada 4 benda. Ibn Athaillah Askandari rahimahullahu ta'ala suruh kita cari. Dalam Ramadan ni ada 4 benda yang Ibn Athaillah minta kita cari. Ada 4 benda. Semalam saya sebut satu. Mungkin rakan-rakan yang menonton live saya di TikTok dan media sosial lain ni mengikuti. Malam ni saya nak sebut 2 ya Pak Long. Malam ni nak sebut 2. Nak sebut banyak pun al-maklum lah. Pak Long mai dengar kuliah ni apa pun tak bawa. Harap betul ayak di depan Pak Long kan. 2 biji peluru, 1 pistol. Mau habak pun Mak Long nak. Mak Long agak-agak mayang subuh lah. Oh, tadarus. Ni kira tadarus subuh berharam dak kan. Ni ada tempat lain batu juga tapi bukan simpok. Banyak juih dah kah? Tadarus banyak juih dah. Bagus. Ada 2 benda saya nak abang malam ni Mak Long noh. 2 benda. Yang pertama, Allah Ta'ala nak suruh kita cari apa dalam Ramadan ni Pak Long. Semalam saya abang dah. Allah Ta'ala nak suruh kita cari keampunan dia. Saya ulas panjang lebar dah semalam. Yang kedua malam ni saya nak abang. Allah Ta'ala nak suruh kita cari apa dalam Ramadan ni Mak Long. Allah Ta'ala nak suruh kita cari kenikmatan, kelazatan dalam ketaatan. Pak Long, nak melakukan ketaatan ni satu benda yang mudah ke susah? Jujur. Jujur. Tak payah duk mohong. Minggu lepas ada Mak Long tu mohong saya 2 hari lepas tu meninggal. Mak Long. Mak Long janganlah duk ulang perangai tu. Ni saya pesan kat Mak Long simpok ni. Ustaz lain Mak Long boleh kencing, ustaz ni jangan. Mak Long nak melakukan ketaatan ni satu benda yang mudah ke payah Mak Long? Payah. Mak Long nak payah. Boleh ke kalau saya nak bagi contoh? Mak Long boleh tak Mak Long? Boleh. Lagi Mak Long tak setuju pula contoh saya. Boleh ke tak ni? Kalau Mak Long kata jangan, saya tak bagi. Boleh nak? Baik Mak Long. Mak Long setuju tak saya katakan dalam Islam, Islam benarkan suami berpoligami? Ada buat jegik mata lagu tu pasal apa? Tak bagi. Mak Long setuju tak saya kata dalam Islam dia benarkan suami untuk berpoligami? Setuju ke tak? Islam bagi ke tak? Suami mudah Mak Long. Bukan kata bab kahwin ni. Bab apa pun. Contoh nak semayang 5 waktu. Senang ke berat Mak Long nak semayang 5 waktu? Benda tak berat. Tapi nak buat tu berat. Semayang subuh 2 rakaat. Bukan dia suruh 20 rakaat pagi-pagi buta. Dia pun faham. Saya pun bukannya rajin Mak Long. Abang betul-betul kat Mak Long. Puasa Ramadan ni pasal duk baca kitab dia kata wajib. Mau dia kata sunat muakkad, tobat tak buat dah. Teruk Mak Long puasa, betul. Lagu nak mampuih buat dah. Saya tanya Mak Long, puasa teruk ah?